Aku dah tutup gift lah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pada semua sahabat-sahabat seperjuangan lah. Khususnya sahabat seperjuangan tim Malabot. Jadi malam ni kita bersama langsung. Topik panas malam ni. But guys, relax. Happy, tenang. Kita kena enjoy the show. Saya tak beli popcorn. Tak sempat nak beli popcorn. Kau tak malam ni nak makan popcorn. Kau tak nak makan popcorn kan. But apa pun dekat muka buku tolong share guys. Tak share tak pergi. Dia kena share juga. Dia kena share kat orang kau. Dekat TikTok tolong add to story dengan repost. Sebab dah start dah. Bila tadi Toyol masuk dia dah start dah. Boleh link boleh copy. Copy hantar dekat dalam group family pun tak apa. Ada, sudah siap lah semua lah. Oish, alamak. Ijah. Ada video Nuriza guys. Video baik. Okay. Guys, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pada semua sahabat-sahabat seperjuangan, khususnya sahabat seperjuangan tim Malabot. Kita mulakan dulu dengan Al-Fatihah untuk diri kita masing-masing. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berjuang kerana-Mu ya Allah, kerana-Mu lah aku di sini. Okey guys. Panas, topik panas. Apa pun minum dulu. Okey, lighting ke dia tegang sangat? Tak sikit lah kan. Saling kongkang ada? Oh, sikit rambut lu. Dia orang ni cemburu dengan Sir sebab Sir segak sangat. Oh, mira dah. Okey. Tajuk kita malam ni UMNO ceraikan PH lah. Kecoh sekarang ni. Rekod. UMNO ceraikan PH. Betul tak betul kita tak tahulah kan. Sebab malam ni saya nak rungkaikan satu-satu lah. Bagi semua faham lah. Pertama sekali saya nak pergi kepada MCMC lah. Pihak MCMC di bawah Kementerian Fahmi Fazil. Kau nampak tak dia orang punya lembab? Kau nampak tak dia orang punya lembab MCMC ni? Dalam kes yang hina Raja-Raja Melayu ni, hina Sultan Selangor lah, tu dia tuju tu. Yang kepala babi tu kan. Hari ni baru ambil statement. Benda dah viral 3 hari dah. Nampak tak dia punya lembab? Kalau orang lain, laju je kau pergi. Kau tengok beza dia guys. Kalau hina Anwar Ibrahim ni, kata jijik, kata dia bodoh pun, bukan main laju lagi. Dan saya tengok tadi lah. Pihak Polis keluar kenyataan bahawa dikenal pasti dah. Maknanya dah kenal pasti, MCMC ambil statement. Ini bukan atas sultan ke? Ini bukan menghina Raja-Raja Melayu ke? Kenapa tak tangkap? Sebab setakat malam ni, saya tak tengok lagi laporan bahawa dia dah kenal pasti. Dia kata kenal pasti. MCMC dah ambil statement. Saya tak tengok lagi yang diorang ni bahawa telah ditangkap, ditahan. Tak ada. Kenapa jadi macam ni? Tapi kalau hina Anwar Ibrahim, bukan hina lah pun. Cakap dia bodoh, memang dia bodoh pun. Kena tangkap. Itu hari baru je kawan kita, 3 hari 2 malam. Apa dia jadi ni? Nampak tak guys? Inilah masalah yang berlaku dalam negara kita. Bila kena tang kita, laju dia tangkap. Tapi kalau kena benda-benda macam gini, itulah dia. Inilah dia menteri. Korek cium. Cakap korek cium pun MC siasat. Kau bayang lah guys. Kan saya itu kena tangkap. Bukan tangkap, kena siasat. Gampas handphone. Sebab apa? Cakap menteri korek cium. Pegawai MC tanya, siapa menteri korek cium ni? Lah. Macam dia tak tahu pula menteri korek cium siapa. Inilah dia guys. Jadi standard dia lah. Kita boleh tengok dia punya different standard ni. Contoh itu lah. Kaila kena. Lepas tu wartawan kena siasat. Tapi Sofiarini tak kena. Jadi saksi pula. Nampak tak? Orang lain kena.
Sama lah macam Cikgu Bat dulu kena pasal kes yang Bloomberg. Lapor apa yang Bloomberg keluarkan pun kena. Saya tak payah cakap lah. So kalau nak kata kerajaan ni tak zalim lagi, macam mana guys? Come on. Kalau nak kata kerajaan ni tak zalim, Madanon tak zalim, apa benda ni? Sebab tu bila dalam isu, bukan saya nak condemn geng-geng sumuk ni, bukan. Tapi sebab engkau lambung Anwar Ibrahim. Aku tak boleh, aku jijik. Bukan nak berpolitik kan, tetapi kezaliman yang berlaku dalam negara ni, kau buat tak nampak. Macam tak logik je. Takkanlah kau tak nampak. Takkan kau tak perasan, takkan kau tak baca berita. Kan? Kau lambung Anwar Ibrahim, apa masalah kau lambung Anwar Ibrahim ni? Ada apa-apa? Ada manis-manis ke? Itu kita kata ada manis-manis ke? Ini lambung bukan sikit-sikit ni. Betul tak guys? Bukan sikit-sikit punya lambung ni. Tapi apa pun saya nak tunjukkanlah kepada mereka-mereka yang pergi apa ni semut kan. Saya nak kongsikanlah pada korang semualah. Pada korang semua saya nak kongsikan. Semua-semualah. Kena report dah. Nampak guys? Belum apa-apa dah kena report guys. Harapan pada korang je. Add story dengan repost. Itu je. Add to story dengan repost je. Dah kena shadow dah. Saya nak tuju kepada mereka lah. Geng-geng. Geng-geng yang lambung jilat Anwar Ibrahim ni. Di era dijilat. Saya ulangi, di era digital ini. Di era digital. Inilah dia era dia. Era jilat menjilat. Dah tahu salah pun sokong juga. Guys, siapa yang sokong Anwar Ibrahim bertaubat. Dia cakap tu serang ni. Tak ada dawi-dawi ni. Siapa sokong Anwar Ibrahim, korang kena bertaubat. Itu je saya boleh bagi tahu. Apa pun besok, untuk makluman juga, besok saya hadir perbicaraan mahkamah. Dia bagi tarikh hari ni sampai Khamis. Tapi di lapangan hari ni, so besok bermulalah perbicaraan. Berapa banyak kes? Banyaklah kes kan. Tapi besok kes MCMC pula. Tu saya cakap MCMC tu anjing. Besok kes MCMC. Yang mana setelah dituduh tempoh hari berkenaan dengan dikatakan telah menyebar berita palsu, mengeluarkan berita palsu. So besok saya akan startlah mula perbicaraan yang mana saya diwakili oleh peguam kita lah, Tuan Rafiq, dan juga bantulah oleh Logan Iskandar, kawan saya lah. Besok di mahkamah Magistrate Sepang. Jauh juga tu daripada KL nak ke Sepang tu jauh juga. So besok ditemani oleh isteri tercinta lah. Berita palsu ni berkenaan dengan tempoh hari adalah kenyataan yang katakan bahawa dia bukanlah satu confirmation kan. Berkenaan dengan 11 orang ahli parlimen PKR yang dikatakan tak menyokong Anwar Ibrahim. So dikatakan tak menyokong. Tak tahulah betul tak betul. Baik apa pun pada saya ni satu peluang lah. Peluang yang mana kita boleh sapina Anwar Ibrahim lah. Betul guys? Betul tak? Boleh. Sebab itu borak dengan Tuan Rafi. Dia kata boleh sapina Anwar Ibrahim lah. Anwar Ibrahim kena hadir lah untuk buktikan bahawa dia ada sokongan. Sebab dia tuduhan tu kata berita palsu kerana 11 orang ahli parlimen PKR tak sokong dia. So dia kena tunjuk lah kan. Macam mana nak tunjukkan bahawa ahli parlimen PKR tu sokong dia? Mestilah kena ada SD. Betul tak? Mestilah kena ada akua bersumpah. So tak apalah. Kita hadap je perbicaraan ni. Saya pun tak tahu siapa saksi yang dipanggil. Tapi kalau saya punya pendapat, dia orang panggil saksi kerajaan lah. Dia akan panggil pihak MCMC. Itulah kalau dia panggil pun. Sebab dia orang ni gini je guys. Anwar Ibrahim tak berani saman saya. Datuk Seri Anwar Ibrahim tak berani saman Sir Azri ni. Dia tak berani saman. Sebab apa? Sebab dia tahu. Kalau dia saman kena lipat kali ni. Dulu boleh lah kau berkomplot ke atas aku. Sekarang ni kau tak boleh berkomplot. Kau tak boleh kawal. Dulu kau boleh kawal lagi kan. Orang tak perasan. Sekarang tak dapat lah non. Nampak? Non kunyit. But, guys, non tahu dia tak bertanding. Saya ingatkan lagi sekali. Non tahu dia tak bertanding. Dengan masalah kesihatan dia. Kau pun tengok. Nanti saya akan tunjuk lah. Kau tengok stoma bag dia. Besar tidak dia punya stoma bag tu. Sebab tu dia dah blessing anak dia siap-siap. Nurul Izzah.
Nurul Izzah timbalan Presiden PKR. Dah prepare dah. Sebab apa Izzah akan ganti. Tipu hari pun, saya rasa kau ada baca kan, PKR Batu. Bawa usul untuk Nurul Izzah bertanding di Parlimen Batu. Kenapa Parlimen Batu? Sebab komposisi kaum. Kaum Melayu dalam 40% lebih, Cina, India dan lain-lain bangsa lah. Jadi, divide arrow lah. Pecah undi Melayu, Cina, India solid, dia akan menang. Dia tak akan berani. Dia tak berani pergi tempat-tempat Melayu ni semua dia tak berani. Anak beranak ni tak berani. Sebab itu hari pun Nurul Izzah pun tempat kelahiran. Permatang pauh pun bungkus. Ceruk tokun pun tak bagi undi dekat Nurul Izzah. Anak Anwar Ibrahim ni, anak Papa Noh ni. Jadi, dia tak akan pergi tempat Melayu. So, Izzah tengah lead sekarang. Dia tengah lead sekarang. Dan tempoh hari saya bagi tahu. Kan saya bagi tahu. Ada dengar-dengar kata mantan hakim akan dilantik sebagai Pesuruhjaya SPRM. Alasannya kerana nak tunjukkan reformasi. Inilah dia reformasi yang dibuat Anwar Ibrahim. So, semalam keluar kenyataan Nurul Izzah. Keluar, guys. Kenyataan Nurul Izzah. Pelantikan Abdul Halim, ujian besar keupayaan SPRM melaksana reformasi. Udah cakap dah. Aku kenal dia orang ni semua. Timbalan Presiden PKR, Nurul Izzah berkata bahawa pelantikan Abdul Halim Aman bukan sekadar pengumuman biasa, sebaliknya mencerminkan keperluan kepada keberanian dan ketegasan dalam menegakkan keadilan. So, skrip ni guys, skrip ni dah atur dah. Sebab apa? Sebab nak tunjukkan, inilah dia Anwar Ibrahim. Tetapi Anwar tak bawa dah. Nurul Izzah. Nurul Izzah. Sebab apa? Sebab Anwar dah gone lah guys. Anwar kau buatlah macam mana repair pun dah tak. Betul tak? Betul tak betul saya cakap? Anwar buatlah macam mana pun dah tak jalan dah. Orang tetap keji dia. Bagi emoji gelak. Dia cerita apa pun. So, Izzah. So, Izzah akan bawa lah. Ini hasil usaha. Dah goreng dah guys. Dah goreng dah. Hasil usaha Nurul Izzah. Padahal yang punya bising lama ni rakyat lah bising. Kan? Bloomberg keluarkan. Albert tu. Lepas tu itu hari Rafizi turun. But Izzah claim kredit. Inilah dia PKR guys. Claim kredit bagi dekat dia orang. Okay. So Izzah bagi tahu reformasi lah. Guys. Apa yang reformasi dalam 3 tahun ni? Non Kunyit jadi Perdana Menteri. Apa yang reformasi dalam 3 tahun ni? Bagi tahu dekat saya. Ada tak? Tak ada. Kau cerita apa? Tak ada reformasi pun. Tak ada reformasi. Tapi, oleh kerana Pesuruhjaya SPRM ni mantan hakim, inilah yang akan digoreng. Kau standby lah nanti. Pilihan raya nanti, inilah yang akan digoreng. Saya yakin sebab tu tak mustahil. Lepas 13 bulan Pesuruhjaya SPRM yang baru ni naik, Salim Kunyit Kongkang akan kena kambu. Tak mustahil guys. Sebab nak menunjukkan kepada rakyat, tengok, baguslah. Tengok, dia tak ada kompromi lah. Walaupun brother non kunyit pun dia sapu lah. Dia akan buat. Sebab mesti dikorbankan. Salim Kongkang ni dia akan korbankan. Ini saya nampak, boleh nampak dah ni. Saya yakin korang pun boleh nampak Salim Kunyit Kongkang ni akan dikorbankan. Reformasi. Okay. Guys. Reformasi saya tanya dengan korang lah. PKR ni tubuh 1999. Mula-mula Presiden PKR Wan Azizah. Anwar Ibrahim dalam penjara. Wan Azizah. Sampailah 2004, non kunyit keluar tapi ada edah 5 tahun. Tu banduan ada edah 5 tahun. Tak boleh pegang jawatan. 2008, barulah non kunyit bertanding. Permatang pauh. Dan kemudiannya jadi Presiden PKR. Bermakna Wan Azizah, Presiden PKR, bila laki dia ni, tok laki dia habis. Tok laki dia ambil balik. Anwar ambil Presiden PKR. Lepas tu Anwar Ibrahim masuk penjara.
kes liwat Saipul. Wan Azizah ambil balik Presiden PKR. Sampailah 2018, Anwar keluar penjara, yang mana tak cukup 5 tahun dia ambil balik Presiden PKR. Sekarang ni dia dah susun anak dia timbalan Presiden PKR. Yang mana orang semua tahulah, lepas Anwar Ibrahim, Nurul Izzah akan jadi Presiden PKR. So, saya bagi tahu awal benda ni supaya ingat. Kalau lepas ni PKR ke, Nurul Izzah ke, mana-mana bercakap bahawa reformasi tu bullshit. Parti PKR tu sendiri pun tak ada reformasi. Laki bini, lepas tu nak bagi kat anak. Betul tak? Bini, laki, anak. Tak ada reformasi. So, ingat benda ni. Sebab dia akan kempen PRU ni, reformasi. Ni modal lagi pada dululah. Menjegit reformasi apa jadahnya. Ini game dia orang. Betul tak? Itu tak masuk atas sultan lagi tu. Reformasi juga, atas sultan. Apa yang reformasinya? Tengoklah. Hapuskan atas sultan, mansuhkan atas sultan. Last sekali, dia orang lah paling banyak guna. Paling teruk guna PKR. Paling gila PKR. Lain orang tak ada lah. Bayangkan di mana-mana negara, number one charge adalah akta hasutan. Tuan-tuan puan-puan, kalau dakwa kami bawa akta hasutan, siapa nak kritik kerajaan kalau rasuah dan tipu duit rakyat? Semua ditakutkan. Bayangkan. Anak non kunyit. Sama perangai tak? Come on. Sama, kena shadow 3,006 ni. 1,005. Sama perangai tak dengan non kunyit bapak dia? Sama. Engkau cerita atas sultan, engkau lah paling teruk gunakan. Inilah paling banyak. Tanyalah pihak polis ke, MC tak payah cakap lah. Rakyat biasa pun kena. Tu, akad kerja RSB Bank tu, 3 hari 2 malam. Kenapa guna atas sultan? Sebab boleh tangkap. Dia kalau 2-3 MC je, ambil statement je. Tapi sebab nak tangkap, sumbat lokap, supaya takutkan yang lain. Ini dia bagi tahu ni. Itu gunakan atas sultan, padahal tak asut pun. Nampak? Bapa dengan anak sama je. But, Izzah, saya bukanlah nak perang dengan dia. Bukan orang perempuan kot. Tapi, macam saya cakap lah. Kalau kau kenal non kunyit, kau akan lawan non kunyit. Kalau kau kenal Nurul Izzah ni, kau akan lawan dia. Sebab dia sama spesies macam bapa dia. Ni. Barwah. Ya, Barwah. Barwah siapa? Barwah siapa, guys? Barwah siapa? Barwah New World Order. Dia sama Barwah dengan New World Order. Anak-beranak sama aja. Okey. So, gini kita masuk ni. UMNO ceraikan PA.